Hai, Assalamualaikum. Masa aku student dulu, aku teringin nak buat income lebih. Tapi masa limited gila. Dengan ada assignment lah, lepas tu kelas lah. Mana sempat kita nak cari kerja lebih kan? Tapi satu hari aku dah nampak kawan aku ni dia buat income dengan ambil gambar produk, buat poster, edit video. So aku pun rasa macam teringin lah nak buat benda tu. Takkan aku tak boleh buat sedangkan dia boleh buat kan, walaupun dia student. So now aku akan share kat korang macam mana nak korang boleh cari income dengan melalui benda ni. Jom. Guys, korang boleh je start dengan apa yang korang ada dulu sekarang ni. Tak semestinya korang kena guna expensive gear. Korang boleh je nak guna smartphone. Kalau ada kawan korang ataupun family members korang yang ada buat produk sendiri, contohnya macam makanan ataupun barang handmade, korang boleh je nak offer untuk ambil gambar untuk dorang. Lighting, korang jangan risau. Korang boleh je nak guna natural light, macam shoot tepi tingkap macam ni, pun dah dapat lighting yang cantik. Nak nampak lagi pro, korang boleh je nak guna background simple tapi nice seperti kain putih ataupun kayu. Korang juga boleh letak any props yang relate dengan produk tu dan korang cubalah main-main dengan pelbagai angle seperti flat lay ataupun close up. Dari segi editing, korang jangan risau, korang janganlah over edit sangat gambar tu. Korang just edit simple dengan menggunakan apps seperti Lightroom ataupun Snapseed. Ya, by the way, kalau korang dah settle shoot benda tu, korang jangan lupa pula upload dekat social media seperti Instagram ataupun TikTok. And trust me, mesti one day akan ada orang DM korang tanya, ada tak buat servis shoot produk? Tunggu bagi korang grab je lah. And korang boleh lah start mula charge harga yang berpatutan sebagai pemula. Kalau korang tak minat shoot, korang boleh je nak fokus kepada editing. Contohnya poster, korang boleh guna Canva. Memang senang gila korang nak guna Canva ni. And kat situ juga ada pelbagai template yang lawa dan mudah kita edit. Tapi kalau korang nak step up, korang boleh je guna Adobe Photoshop. Macam aku sendiri, aku ada experience tu ni. Aku pernah guna Adobe Photoshop untuk edit poster, untuk event poster kat universiti dan juga luar. Dan juga aku pernah edit poster untuk calon pilihan raya kat universiti. Untuk video pula, aku prefer guna Adobe Premiere Pro. Based on pengalaman aku pernah edit video untuk local client, especially untuk TikTok videos dan juga promo video. Tapi kalau korang nak simple, korang boleh je guna app seperti CapCut. CapCut ni ada dekat phone dan juga PC. Dalam editing video yang penting korang kena pandai add text, transition kena smooth ikut beat lagu, lighting, exposure kena nice, confirm video tu akan nampak pro. Trust me, bila klien suka hasil editing video ataupun poster kita buat tu, confirm dia akan repeat order. Senang je nak buat duit dengan menggunakan skill ni. Next, photoshoot untuk konvo, birthday, event kat universiti ataupun luar memang senang ataupun high demand job. Tak perlu pun nak ada gear canggih pun. Yang penting korang kena pandai make angle dan lighting. Ambil je gambar dekat tempat simple seperti taman, kawasan outdoor ataupun kat rumah klien tu sendiri. Yang penting korang kena fokus dekat composition and pastikan subjek dalam gambar tu sharp. Lepas shoot korang edit lah sikit warna and naikkan lagi lighting, exposure dalam gambar tu supaya gambar tu akan nampak lebih wow. Job ni best tau sebab korang boleh tambah portfolio korang and also korang boleh build more confident. Dan lama-lama korang juga boleh attract klien yang lebih besar. Social media is your best tool. Promote je dekat Instagram ataupun TikTok hasil kerja korang. Aku sendiri pernah dapat DM job offer melalui posting dekat TikTok dan juga Instagram. So korang janganlah rasa segan nak post any hasil korang yang pernah buat sebelum ni dekat social media. By the way guys, korang jangan lupa guna platform yang bagi aku sekarang ni tengah trending, iaitu Threads. Korang juga boleh promote hasil kerja korang dan jangan lupa engage dengan audience dalam Threads. Selain itu, jangan lupa juga Facebook. Facebook ni ada banyak groups yang tengah hire freelancer. So korang pandai-pandailah buat research dekat mana-mana group Facebook yang boleh promote hasil kerja korang. Korang start je dengan kecil-kecilan. Korang boleh tanya family korang ataupun kawan korang. Maybe antara diorang ada yang nak ambil gambar produk ataupun nak minta kita buat poster ataupun edit video. So korang tanya je orang yang terdekat dekat sekeliling korang. Once korang dah dapat job tu, korang buatlah sebaik mungkin. Lepas korang dah settle kerja tu, korang minta feedback and use it to improve more, better. Bila diorang puas hati dengan hasil kerja korang, automatically diorang confirm akan recommend dekat kawan-kawan diorang. Sebab tu networking ni sangat penting.
word of mouth ni boleh bawa lebih banyak job untuk kita. Dari satu job yang kecil korang boleh kembangkan jadi satu income yang lebih stable. Okay, itu je tips dari aku macam mana korang boleh jana pendapatan waktu korang tengah study. Aku harap korang dapat inspirasi untuk start, sebab aku tahu ramai student tengah struggle untuk cari pendapatan lebih. Kalau korang rasa video ni best, korang jangan lupa share kepada kawan-kawan student korang, and korang jangan lupa like dan juga subscribe channel aku ni. By the way, dalam video sebelah ni aku dah share pelbagai tips lagi yang korang boleh cuba apply. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.